5 warga Taiwan termasuk seorang wanita mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Butterworth di sini hari ini atas pertuduhan memperdagangkan seorang wanita warga Kamerun bagi tujuan eksploitasi kerja kira-kira 3 minggu lalu. Tertuduh ialah Chen Te-shi, 27, Liao Xiaowei, 36, Hung Min Hung, 35, Chao Ji-ing, 35 dan Seng Wei-ting, 29. Mereka membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan oleh jurubahasa dalam bahasa Mandarin di hadapan Hakim Roslan Hamid. Mengikut pertuduhan, kesemua mereka didakwa memperdagangkan seorang individu warga Kamerun yang bukan kanak-kanak bagi maksud eksploitasi kerja di sebuah premis di No 2229, Jalan Utara, Berapit, dalam daerah seberang Perai Tengah, kira-kira jam 7 petang pada 16 Julai lalu. Pendakwaan dikemukakan mengikut Seksyen 12 Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007 yang memperuntukkan hukuman penjara tidak melebihi 20 tahun dan denda jika sabit kesalahan. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Nadira Abdul Rahim, manakala kesemua tertuduh diwakili Peguam R. Vikraman dan Navin Chandra Bose. Semasa prosiding, pihak pendakwaan tidak menawarkan sebarang jaminan selain memaklumkan kepada mahkamah bahawa kesemua tertuduh memasuki Malaysia tanpa memiliki pasport atau sebarang dokumen perjalanan yang sah. Bagaimanapun, Peguam bela merayu supaya mahkamah memberikan jaminan pada kadar minimum dengan alasan sebahagian daripada tertuduh masih belajar dan mereka datang ke negara ini bagi mencari peluang pekerjaan. Menurut Peguam, pasport kesemua tertuduh didakwa telah diserahkan kepada ejen yang bertanggungjawab menguruskan perihal berkaitan pekerjaan tertuduh. Hakim kemudian memberikan tempoh 3 minggu kepada pihak pendakwaan untuk menyemat status dokumen perjalanan kesemua tertuduh sebelum menetapkan 1 September depan bagi prosiding berkaitan jaminan. Terdahulu, media melaporkan Polis Pulau Pinang membongkar kegiatan eksploitasi manusia dan sindiket penipuan pekerjaan menerusi beberapa serbuan berasingan di seberang Perai Tengah dan Timur Laut pada 16 Julai lalu. Dalam operasi itu, polis menyelamatkan seorang wanita warga Kamerun berusia 25 tahun yang dipercayai menjadi mangsa eksploitasi. Ketua Polis Negeri Datuk Dennis Lim Kuang Keng dilaporkan berkata serbuan dijalankan susulan laporan yang dibuat oleh seorang wakil komuniti Kamerun di Malaysia berhubung seorang wanita warga negara itu yang dipercayai dikurung dan dieksploitasi di seberang Perai Tengah. Hasil operasi itu turut menahan 29 warga asing terdiri daripada 20 lelaki dan 9 wanita yang gagal mengemukakan dokumen perjalanan atau dokumen pengenalan diri yang sah.